Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita ada sebuah proton Inspira tukar bumper PP satu set dah ni. Depan ni PP. Kita pasang daun pisang, ada tray, bracket semua kita buat balik. Fitting macam masalah. Bracket besi semua ni kita pakai. Okey. Bracket tepi semua, bracket bawah lampu, bracket tepi semua pakai balik. Fog lamp. Okey, yang sekarang pakai bumper PU. Ni owner beli kereta ni dah dapat bumper ni sekali ni. Dia pergi buat bracket besi macam ni lah, custom lah. Agen dia custom lah, dia foto-foto. Cuma fitting custom ni, yang ni tak berapa cun lah. Jadi owner nak pasang balik yang PP lah. Okay, ni dia buat ni, nampak? Dia tambah kan? Rajin juga dia buat ni. Oh, sebab aku rasa dia dapat pun sebab tak ada tu. Tak datang dengan besi tu kot. Mungkin owner sebelum ni pun dah pasang fiber ke apa aku rasa ni. Ni pasang bumper tu boleh pasang tutup atas lah. Boleh. Kalau ada bang, simpan. Ada kat sini ada, aku tanya. Aku check. Boleh pasang. Dapat pun dah tak ada bumper. Okey geng, so ni bumper kita dah siap pasang tadi ni. Bumper PP lah. Okey. So tapak plate ni kita pakai balik. Fog lamp wiring kita dah pasang soket. Bab tadi yang asal dah tak ada soket dah. Wiring asal pun dah tak ada, cuma kita sambung wiring yang ikut dia lah, yang dia dah pakai tu hari. Okey, daun pisang dah pasang. Tray. So tinggal cat jalan.